Okey guys, aku kini berada di Pantai Batu Buruk. Beginilah suasana di Pantai Batu Buruk pada hari ini, hari Rabu, hari kerja biasa, tak ramai orang. Ini dah petang guys. Jam sekarang pukul 5.40. Okey, 5.40 petang. Inilah keadaan di Pantai Batu Buruk. Mungkin kalau hari Minggu, Sabtu, Ahad ramailah. Okey. Okey guys, aku kini berada di Mayang Mall. Dekat Kuala Terengganu ni dia ada dua mall. Satu KTCC Mall, Kuala Terengganu City Centre, KTCC Mall. Dan satu lagi ialah Mayang Mall. Ini dia Mayang Mall. Mayang Mall ni dia berdekatan dengan jambatan angkat di situ. Dan di depan ni ada satu replika batu bersurat Terengganu. Bangunan oren yang belakang tu adalah Majlis Perbandaran Kuala Terengganu. Majlis Bandaraya Kuala Terengganu. Di sana Okay guys, ini dia replika batu bersurat yang terdapat di Jabatan Angkat. Okay guys, aku mengambil kesempatan untuk berjalan-jalan di dalam Mayang Mall ni. Kata orang tu dah sampai Kuala Terengganu, takkan tak pergi mall-mall yang ada kat tempat dia kan. So inilah keadaan rupa dalaman Mayang Mall. Cantik, agak cantik juga mall ni guys. Mayang Mall berwarna-warni. Cuma hari ni orang tak ramai lah. Okey, orang tak ramai. So mall dia sebenarnya tiada bezanya dengan mall-mall yang terdapat di bandaraya lain. Agak gah juga mall dia ni. KTCC Mall pun juga besar guys. Best jugalah. Okay, dia ada Zeus Coffee pun ada guys. Yang orang terbaik lah Kuala Terengganu. I love Kuala Terengganu. I love it Kuala Terengganu. Kau gelak Hara. Amazing. Ustaz baca lain. Abang dia ingat anjing siut lah. Okay guys, ini adalah sepintas lalu saja. Aku tunjukkan korang persekitaran di Mayang Mall secara sepintas lalu saja. Sebab lepas ni kita nak pergi makan di area Jambatan Angkat. Jadi kata member aku ni kat situ okey sikit lah makan-makan dia. Harga pun murah-murah sikit lah. Panjang juga Mayang Mall ni, panjang Oh, ada coffee bean juga guys kat bawah ni. Coffee bean and tea leaf. Memang nice lah Decoration ni memang cantik lah. Decoration Mayang Mall ni Jaffa, Fana, semua ada kat sini lengkap.
Oh, di sini ada Sogo guys. Ada Sogo guys Oh. Bro, Sogo bro. Sogo. Ada Sogo guys Okay, nice. Mayang Mall memang nice lah, nice. Mayang Mall Kuala Terengganu. Terdapat Sogo di dalamnya Mantap. Okay guys, kita jumpa lagi di tempat makan nanti selepas ini. Zas. Guys, aku kini berada di seberang jambatan. Telah melintasi jambatan angkat Kuala Terengganu Kita pergi ke seberang dan kita lepak di warung di pantai Akona. Ini dia warungnya. Warung ni berada di seberang jambatan Dek, nama tempat ni apa? Seberang Takir. Okey. Kita berada di seberang Takir guys, di kedai ni sekarang. Okey. Okey, tempat dia memang nice Memang nice tempat dia. Okey guys, aku nak order makan dulu. Okey guys, inilah dia kedai yang terletak di seberang Takir. Okey. So kedai ni terletak di seberang jambatan jambatan angkat dekat sana. So dia terletak dekat sini lah. Kawasan kampung. Ya.